Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama kami, Sains Teknik, saya Farisha Damia, bersama saya Siti Dania. kami akan berinterview beberapa pelajar Sekolah Menengah Teknik Melaka sempena Hari Guru. Saksikan! Bersama saya, pelajar Sekolah Menengah Teknik Melaka sempena Hari Guru. Bolehkah saya nak tanya awak satu soalan? Siapakah cikgu kegemaran awak di sekolah ini? Cikgu kegemaran saya ialah Cikgu Liza Hayati Binti Wazir. Mengapa saya memilih cikgu itu sebagai cikgu kegemaran saya? Kerana Cikgu Liza ni dia seorang yang pemurah dan baik hati. Walaupun kerja dia yang dibagi kepada kami macam banyak-banyak, tapi saya anggap itu sebagai latihan kebutuhan untuk kita mengumpulkan lagi. Jadi sebagai ganjaran, Cikgu Liza akan bagi saya coklat dan medal ini bila saya siap di sekolah. Baik, saya bersama dengan Baik. Baik, saya nak tanya, kenapa awak pilih sekolah? Saya memilih sekolah kerana saya anggap sekolah menengah teknik Melaka mempunyai kelengkapan yang agak cukup untuk saya mempelajari dengan lebih bidang teknikal dalam segi aspek aliran kejuruteraan elektrik dan elektronik. Terima kasih. Sudah. Hai, saya ada soalan. Siapa cikgu favourite awak di sekolah ini? Bagi saya, favourite saya adalah Cikgu Haida sebab saya suka cara dia mengajar saya mata pelajaran sejarah daripada B kelas ke A1. Jadi cara dia mengajar, saya cepat faham dan seronok bila dalam kelas. Terima kasih. Ada pendapat awak? Cikgu, siapakah cikgu yang paling sporting di sekolah ini? Pada pendapat saya, cikgu yang paling sporting kat sekolah ni iaitu Madam Bram sebab dia mengajar saya BI. Cara dia mengajar tu sangatlah seronok, fun dan satu sangat buatkan murid-murid faham. Cara dia mengajar juga sangatlah buatkan kita orang happy and gembira. Saja dari saya, terima kasih. Terima kasih. Bersama saya, Bidul Nur Rohanian, Abhan. Saya akan tanya soalan. Kenapa awak memilih sekolah ini? Antara sebab kenapa saya pilih sekolah ini sebab sekolah kami saya merupakan sekolah menengah tahun senior. Sekolah ini saya merupakan aliran RBT dan semakin saya mempelajari tentang RBT, saya makin berminat dalam bidang-bidang mekanikal seperti automobil dan juga kejuruteraan yang lebih terbuka lah. Dan sekolah ini terletak di Melaka yang merupakan kampung saya sendiri. Ini menyebabkan saya lebih berminat kepada sekolah ini dan juga untuk menguatkan faktor saya, makcik saya merupakan alumni tahun ke-80-an daripada sekolah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama Bonda PKM Sekolah Menengah Teknik Melaka. Okey Bonda, saya nak tanya, apa perasaan Bonda tentang Hari Guru ni, dan saya nak tahu perasaan Bonda dan harapan Bonda tentang sekolah ni. Terima kasih anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan sambutan Hari Guru di sekolah kita, alhamdulillah, walaupun masing-masing sibuk dengan kekangan kerja, tugasan sebagai seorang murid, tapi kami tetap diraikan oleh anak-anak di sini. Terima kasih di atas pada bonus itu adalah kenangan manis untuk kami bagi guru yang bergelar guru sama ada dahulu, kini dan selamanya. InsyaAllah dengan kudrat yang ada, kami akan terus membimbing anak-anak, mendidik anak-anak sehinggalah ke akhir hayat. Kerana ilmu itu bermanfaat. Baru kena sedar bahawa ruh guru sentiasa ada, sentiasa wujud untuk mendidik anak bangsa dulu, kini dan selamanya. Dan itulah bekalan untuk kami, bukan sahaja dunia, malah akhirat juga. Bonda sayang anak-anak semua. Syukur Alhamdulillah, amalan sudah berjaya kepada kami. Saya Bennett, signing off.